Bangunan di bawah Agensi Pembangunan Delta Rajang Rada dijangka dapat disiapkan sebelum tahun 2029 berdasarkan jadual pelaksanaan yang dirangka. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar yang juga pengerusi Rada Datuk Len Talib Saleh berkata, pelaksanaan projek-projek berkenaan kini berada pada tahap pelbagai peringkat termasuk reka bentuk, penyediaan dokumen tender dan kerja-kerja penilaian tapak. Saya sebagai pengurusi merasakan berterima kasih kepada mereka, terutama sekali juga dari segi sokongan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Premier kita. Jadi Alhamdulillah kebanyakan projek ini nanti kalau kita lihat dari segi jadualnya, kebanyakan semuanya siap sebelum 2029, kita semuanya siap insyaAllah. Tapi boleh juga dicepat-cepatkan, terutama sekali dari segi maklumlah. Oleh kerana banyak projek seperti ini, kita menghadapi masalah dari segi pertama, bukan masalah wang, masalah pelaksanaannya. Kerana jabatan-jabatan dan agensi-agensi yang melaksanakan projek ini mempunyai banyak projek. Beliau berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat pelaksanaan projek Radda di Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak Sarike pada Selasa. Menurut beliau, sebanyak 41 projek bernilai lebih daripada RM685 juta dijangka memasuki proses tender pada suku ketiga tahun ini, manakala 23 lagi projek bernilai kira-kira RM339 juta akan ditender pada suku keempat. Selain itu, 5 projek tambahan dengan anggaran kos sekitar RM100 juta dijadualkan untuk ditender pada suku kedua tahun hadapan. Katanya pelaksanaan semua projek tersebut dipantau secara berterusan oleh Jawatan Kuasa Pemandu Radda yang dianggotai wakil rakyat dan ahli parlimen bagi memastikan setiap inisiatif pembangunan berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Pematuhan terhadap prosedur dan garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan merupakan langkah penting bagi memastikan pelaksanaan projek pembangunan berjalan lancar serta mengelakkan sebarang kelewatan yang boleh menjejaskan manfaat kepada rakyat. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, setiap projek perlu dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri, Setiausaha Kewangan Negeri, Unit Perancangan Ekonomi EPU serta agensi berkaitan bagi menjamin ketelusan, integriti dan accountability dalam pengurusan projek. Yang pertama, kita haruslah juga memenuhi syarat-syarat yang tentu prosedur supaya berintegriti, bertransparansi. Kita tidak dapat mengelakkanlah dari menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan supaya kita sebagai yang berhormat wakil rakyat juga tidak dituduh menyalahgunakan kuasa kita. Dan keduanya, agensi-agensi pelaksana mempunyai garis panduan yang jelas. Jadi maklumlah masa kini ni, macam yang ada sedikit kita dibarakan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Sebab itulah kita memberi penekanan kepada untuk mematuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Jadi memanglah prosedur. Beliau yang juga pengerusi Agensi Pembangunan Delta Rajang Radda berkata, kepatuhan kepada prosedur mungkin memerlukan masa yang lebih panjang, namun ia merupakan langkah penting bagi mengelakkan sebarang tuduhan salah guna kuasa serta memastikan agensi pelaksana mempunyai garis panduan yang jelas dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Beliau memberitahu Radda kini mempunyai 90 projek pembangunan yang telah diluluskan melibatkan peruntukan berjumlah RM1.259 bilion merangkumi kawasan di bahagian Mukah, Sarike dan sebahagian di Sibu. Antara projek utama yang sedang diberi perhatian ialah pembinaan jalan raya dari Lebaan ke Batang Lasa di bawah kawasan Dewan Undangan Negeri Dundaro. Daripada jumlah tersebut, 15 projek kini berada dalam fasa pelaksanaan dengan 6 projek berjalan mengikut jadual, 2 projek mengalami kelewatan, 6 projek mendahului jadual manakala sebuah projek telah siap sepenuhnya.